COVID-19 lah tu. Kesian Atuk. Mesti dia teruk. Sebab tu ambulans ambil bawa ke hospital. Tak adalah. Atuk ke hospital untuk pemantauan je. Sebab dia dah tua. Sedihnya. Kalau apa-apa jadi ke Atuk. Tak ada apa-apa yang akan jadi. Atuk dah lengkap ambil vaksin. Betul. Atuk kuat. Dah, jangan risau. Nanti kita doakan supaya Atuk segera sembuh. Doa di bulan Ramadan ini berkat. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau sembuhkanlah Atuk kita orang cepat-cepat. Supaya Atuk dapat beraya sama-sama. Amin. Rindulah ke Atuk. Kenapa dia tak balik-balik lagi? Upin dan Ipin selamanya. Betul. Ini dah nak raya. Kejap lagi baliklah tu. Dah, mari tolong akak kemas rumah. Jom. PKP diisytiharkan tamat. Lekanya. PKP dah tamat. Bolehlah beraya kita. Boleh raya dengan kawan-kawan. Tak kumpul duit raya. Boleh tengok wayang. Panggung wayang tak buka lagi lah. Kenapa? Sebab walaupun PKP dah tamat, tak semuanya boleh. Tak boleh kumpul ramai-ramai. Raya pun 20 orang je dalam satu masa. Bersyukur je lah dengan sebarang kekurangan atau kelebihan yang kita dapat. Amin. Raya-raya juga, SOP masih kena jaga. Sebab virus COVID-19 masih ada. Betul. Jaga SOP, jaga jarak, pakai pelitup muka dan basuh tangan selalu. Assalamualaikum. Atuk! Itu dah rindu ke Atuk? Atuk dah sihat? Alhamdulillah, sihat. Nasib baik Atuk dah lengkap vaksin. Tak adalah teruk sangat sakitnya. Itulah bagusnya mereka yang sudah lengkap vaksin. Dapat kurangkan risiko jangkitan yang teruk-teruk. Betul. Macam-macam lah kau orang. Kenapa ni? Tu. Atuk nangis ke? Tak adalah. Atuk teringatkan Badul. Kali ni tak dapat raya dengan dia. Atuk jangan sedih lah. Mimi dengan kawan-kawan kan ada. Betul. Kita raya bersama. 1, 2, 3 kuih raya. Mari kita bergembira. Boblas. Mari je tak gembira. Tak dapat berniaga. Aku gembira. Gembira sangat. Niaga atas talian untung 3 kali ganda dari biasa. Jual satu, dapat beringgit-ringgit. Hebatlah Mak Im. Bolehlah belanja kita orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat Hari Raya, Pak. Maaf Zahir dan Batin. Tahun ni, Upin dengan Ipin bersyukur sangat dapat beraya bersama Opa. Akak? Dengan Akak juga. Ya, itulah yang paling penting dan harus kita hargai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai.
Nampak dah kamera? Selamat Hari Raya. Maaf lahir